اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni bima qadarallahu alaina wa biiznih, dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan juga izinnya dapat sama-sama kita hadir ke masjid kita dalam melakukan salah, rakaat, sujud, zikir, doa. Dan di antara maghrib dengan isyak, kita akan teruskan lagi di antara jalan-jalan ibadah itu. Dan sebaik-baik jalan ibadah itu ialah dengan talabul ilm, ngaji, belajar, yang mana ilmu itu terbahagi kepada dua, sama ada ilmu fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah. Dan hari ini kita akan sambung pembacaan kitab Kashful Ghummah fi Istina'il Ma'ruf wa Rahmatil Ummah, susunan Al-Alim Allamah Al-Muhaddis Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain, amin. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan sambung pada muka surat 67 berkaitan dengan tajuk satu perasaan dan risau di kalangan kaum muslimin. Maksudnya tajuk ini membahaskan bersifat kesatuan orang-orang Islam, bukan pada zahirnya saja, bahkan perasaannya juga berkongsi rasa yang sama, bahkan merasa risau akan apa yang berlaku musibah kepada kaum-kaum muslimin yang lain. Daripada Sayyidina Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, maksudnya, kamu lihat kaum mukminin di dalam berkasih sayang mereka, saling bercinta dan bergantungan seperti satu jasad yang apabila mengadu salah satu anggota, seluruh jasad akan terpanggil dengan berjaga malam dan berasa bimbang. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Musnad, dalam Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad. Daripada Sayyidina Abi Musa, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti mana sebuah bangunan di mana sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain, kemudian baginda merapat-rapatkan jarinya. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ahbabuna fillah, hadis yang kita sebutkan, dua hadis yang secara muqaddimah yang kita sebutkan tadi, hadis ni nak cerita mai berkenaan dengan keadaan orang Islam yang mana kalau dia ikut betul-betul iman dan juga agama yang diajak kepada dia. Kalau secara realiti kita tak jumpa tajuk, bukanlah tak jumpa, ada, tapi tak berapa nak banyak. Tajuk orang Islam dengan orang Islam ni bersatu hati mereka dalam menguruskan dunia dan juga akhirat mereka. Tak banyak. Ada, tapi tak banyak. Berlainan dengan akhlak yang disebutkan oleh Nabi dan juga akhlak yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan bukti-bukti yang mereka berikan kepada kita. Kalau tuan-tuan tengok dalam satu kitab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Hayatus Sahabah, satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama India, menceritakan berkenaan dengan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kita akan berasa kagum dengan mereka melebihi
daripada kita kagum tengok apa yang ada depan mata kita hari ini. Dan kesatuan mereka, sifat kasih sayang mereka, sifat ambil berat mereka, bukan dibuat-buat, bahkan dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai jadi teratur. Kalau kita nak tengok dalam sejarah bagaimana sahabat dengan Nabi dan bagaimana Nabi dengan sahabat, terlalu banyak. Cuma kita hurai sikit saja berkenaan dengan hadis ni. Ya, pasal lama tak main. Jadi hadis pun tertinggal banyak dah. Duk pergi hurai panjang pula, tak tahu bila nak habis. Jadi kita hurai takat mana hak boleh saja dah. Baik. Tuan-tuan mati Allah sekalian. Kata Nabi SAW, kamu lihat kaum mukminin di dalam berkasih sayang mereka. Kalau kamu nak tengok betul-betul sifat orang mukmin, kamu tengok bagaimana mereka berkasih sayang. Salingnya bercinta dan bergantungan seperti mana satu jasad yang apabila mengadu salah satu anggota, seluruh jasad akan terpanggil dengan berjaga malam ataupun berasa bimbang. Contoh macam ni. Tuan-tuan sakit gigi. Sakit gigi ni, saya nak tanya habis. Dia gigi saja sakit ke satu badan sakit? Satu badan, tuan-tuan. Satu badan. Sakit tang gigi lah. Tak boleh tidur, tuan-tuan. Sakit tang gigi lah. Bini boleh tiak. Derah pula. Hak tu pun dia tak boleh duduk lah. Tang bunyi, tang telinga. Sakit ni tang gigi. Tak boleh. Duduk di ruang tamu. Anak lari keliling kelalang. Ligan, jerit. Pun tak boleh dengar lah. Tuan-tuan. Seorang yang demam. Adakah dia boleh tidur lena? Tak. Seorang yang sakit mata. Adakah dia boleh tidur lena? Tak. Menyebabkan seluruh badan berasa sakit dengan apa yang ada pada kesakitan bagi satu-satu jasad tubuh badan. Dan sepatutnya itulah perangai kita orang Islam. Dengar kata orang susah, tak boleh duk. Kita kena himpun ramai-ramai qaryah kita, qaryah Masjid Al-Lusia ni, kita kena pergi ziarah mereka tu. Duk dah mana? Melaka tu. Susah sungguh dia. Rumah baru ni terbakar, anak mati 2 orang, ada suami cacat, isteri pula tua. Contoh. Oi, tak boleh, tak boleh. Orang Islam kita tu. Pakat, kutip, naik bas pergi ziarah. Bagi sumbangan, bagi yang dikatakan nasihat dan sebagainya, balik. Dah balik tak balik saja. Habaq juga wakil di sana. Kalau perlu apa-apa, biar kami pergi pula. Kami hantar apa-apa yang patut. Tapi hari ni kita tak jadi lagu tu dah. Contoh mudah. Palestin dah perang berapa tahun dah, tuan-tuan? Berapa puluh tahun dah. Kita duduk lagu tu. Kita tetap sama. Mainlah video lagi 5 minit nak buka puasa. Nampak video ni yang kata kawan-kawan Palestin, sahabat-sahabat dari Palestin ni kikih periuk. Ni, nampak depan mata ni. Saya nak tanya tuan-tuan. Buka puasa lagi. Tuan-tuan makan lalu ke tak? Ha, tuan-tuan? Makan lalu ke tak? Lalu serupa tu juga. Makan lalu serupa tu juga. Tak ada, oh ya Allah sedihnya. Kalaulah aku boleh tolong. Mereka ni nak makan pun satu pinggan bagi 6. Ya Allah, aku tak boleh makan banyak, makan sikit je. Sekurang-kurangnya aku rasa susahnya mereka. Walaupun makanan dah banyak. Boleh kita lagu tu? Tak juga. Ayak tebu sejak juga kat kita. Sama lah. Orang Islam tang lain kena perang. Adakah kita boleh tidur tak lena? Sama, kita tidur lena serupa tu juga. Berlainan dengan apa yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara kisah yang disebutkan, banyak berkenaan dengan pengorbanan para sahabat kepada sahabat yang lain. Yang ni berasa susah, yang ni pun berasa susah juga. Tak boleh tengok. Banyak. Kalau nak sebutkan satu persatu, terlalu banyak. Hadis yang kedua disebutkan, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti mana sebuah bangunan. Bata disusun elok-elok, naik bagi, menguatkan. Di antara salah satu sama lain. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, demi dia yang jiwaku di tangannya, tiadalah beriman seorang hamba melainkan ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Misalan,
Kita suka kepada kesenangan. Kita nak saudara kita senang. Kita suka kepada pakaian baru. Kita nak kepada kawan kita pun juga dapat pakaian baru. Seperti mana kalau berlaku kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah pakai satu baju, satu jubah yang dihadiahkan oleh orang lain, yang kain dia mai daripada negara lain, yang warnanya saya tak ingat sama ada warna merah ataupun kuning, saya tak ingat dah warna tu, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punyalah cantik, punyalah lawa, kena dengan badan Nabi, kena dengan warna kulit Nabi, sehingga kan sahabat-sahabat pun keluar puji, kata, ya Rasulullah, ni di antara baju yang kami pernah tengok Nabi pakai paling lawa ya Rasulullah. Rasulullah seronok kerana kecantikan jubah yang duk ada, keselesaan yang duk ada. Tiba-tiba tuan-tuan, mai satu makhluk Tuhan, ya Rasulullah, saya nak jubah tu boleh tak? Saya nak jubah tu boleh tak? Nabi ni pula tuan-tuan, satu sifat yang Nabi yang kita kena tahu, Nabi takkan mematahkan mana-mana harapan daripada mana-mana orang. Itu perangai Nabi. Walaupun seorang budak, disebutkan dalam riwayat, seorang kanak-kanak wanita kecil pegang tangan Nabi, Nabi ambil barang, Nabi ikut dia sampai selesai dapat barang, sampai patah balik, baru dia lepas. Tuan-tuan, tu seorang budak. Nabi tuntun tangan tu sampai boleh, sampai patah balik, baru lepas. Tu Nabi. Maka sahabat ni tuan-tuan mati Allah sekalian, bila kawan ni minta main nak jubah tu, sahabat-sahabat lain marah. Kata, apa dia hang ni? Nabi dah pakai elok dah cantik dah. Pasal apa yang hang nak minta? Hang pun tahu perangai Nabi ni, kalau hang minta, Nabi akan bagi. Biarlah Nabi pakai benda tu cantik, biarlah Nabi pakai benda tu lama sikit, biarlah Nabi pakai benda tu elok. Yang hang pergi kutip minta buat apa? Tuan-tuan, Nabi ambil buka bagi kat dia. Sahabat-sahabat marah. Lah kali sahabat yang minta ni dia kata apa? Wahai sahabat-sahabatku, aku tahu Nabi pakai lawa. Aku tahu Nabi takkan mengecewakan siapa yang minta. Pasal itu aku minta. Dan yang aku minta bukan aku nak pakai la, tapi yang aku minta kerana aku nak pakai masa aku mati nanti. Allah. Tuan-tuan, sahabat tu minta jubah pasal nak pakai masa mati esok ni. Wasiat kepada anak beranak, esok aku mati, pakaikan aku jubah ni untuk aku masuk dalam kubur. Pasal apa? Di antaranya tuan-tuan, apa-apa benda, apa-apa perkara yang bersentuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara tersebut, badan tersebut, kulit tersebut, benda tersebut takkan dikenakan ataupun takkan dimakan oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Sebab tu kalau sahabat boleh pegang tangan Nabi, pakat nak pegang. Kalau boleh peluk Nabi, pakat nak peluk. Kalau boleh tuntun Nabi, pakat nak tuntun. Pasal apa? Tangan yang bersentuhan dengan kulit Nabi SAW, hal anggota tubuh badan tu dia akan dikenakan azab api neraka. Bahkan dalam satu riwayat menyebutkan bahawasanya ada seorang sahabat, dia simpan satu kain yang pernah bersentuh dengan kulit Nabi SAW. Maka tabi'in yang tahu terus pergi ziarah dia. Dia tanya, wahai sahabat, betul ke kami dengar kata hang ni ada simpan satu kain yang pernah Nabi SAW guna? Ya, dia kata betul. Kemudian betulkah apa-apa saja yang kena kepada Nabi ni tidak akan dikenakan takkan bersentuh dengan dia api neraka? Dia kata betul. Hatta demi Allah, aku melihat bukan sekadar manusia yang bersentuhan dengan Nabi itu tidak diazab dengan api neraka. Bahkan aku melihat perkara benda yang pernah bersentuh dengan Nabi pun tidak akan kena dengan api neraka. Orang kata nak tengok, dia kata tak apa, jangan duk tengok, mari kita makan dulu. Lepas makan, tuan-tuan berarti Allah sekalian, dia buat keluar satu kain bagi lap tangan seorang sikit. Buat keluar kain bagi lap tangan seorang sikit, berminyak habis. Lah kali dia ambil kain, bubuhlah unggun api. Dia kata hampir buang buat apa? Tak, biar api, aku bubuhlah unggun api. Tuan-tuan berarti Allah sekalian, api marak, api terbakar, api duduk ni, kain tu duduk dalam tu. Sahabat tadi buat keluar, tarik balik, keluar kain tadi dalam keadaan yang putih, bersih, jernih, bagus, elok. Sahabat ni kata apa? Wahai yang tetamu yang mai, kain ni lah yang ku cerita yang kata pegang ke Nabi, pernah bersentuh dengan Nabi. Kain ni bukan sekat api neraka tak kena, api dunia pun tak makan. Dia. Itu ada disebutkan dalam kitab-kitab Mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
tuan-tuan. Itu kain. Sebab itu, kita ni tuan-tuan mati Allah sekalian, yang mana kalau hamba ni betul-betul dia adalah hamba yang sebenar, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mencintai saudaranya sebagai dia mencintai dirinya sendiri. Sebab tu kita kalau nak sumbang, nak bagi hadiah ke orang, bagi hadiah yang paling elok seperti mana yang kita nak hadiah daripada orang. Jangan bagi hadiah minta maaf. Anak buat suka nikah, cikgu minta hadiah daripada mak pak untuk buat hadiah suka nikah. Mak pergi bagi tepawai hak bila? Hak beli 4 tahun sudah. Nak hadiah kat cikgu. Tuan-tuan, kita nak bagi kat cikgu tu hadiah tepawai yang kita dapat 4 tahun sudah. Kalau kita pun tahu orang nak bagi kat kita benda yang orang pakai dah, lunyai pakai dah, guna macam-macam dah, tak tahu nak bagi hadiah, kita pun payah nak terima hadiah orang. Maka diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita suka orang tu macam mana, seperti mana kita suka kita tu dapat macam mana. Dilayan seperti mana orang yang bagus. Contoh, kita dalam masjid nak keluar pintu, orang tolong buka pintu kat kita, kita syok, maka kita juga buat benda yang sama dekat orang. Antaranya lagi, ada tempat yang saya pernah pergi, yang mai mengaji, alhamdulillah ramai surau masjid. Tapi bagusnya depa didik anak-anak depa, hak kecil-kecil ni, hak muda-muda ni, hak mai ni. Dia kata hampa nak main boleh. Mai sembahyang maghrib, duduk dengar kuliah 15 minit, lepas tu hampa keluar pergi main di luar. Sebelum keluar main di luar, susun dulu kasut-kasut yang ada dalam masjid kita, dalam surau kita, susun bagi menghadap ke arah keluar tu. Saat lagi orang mai dia keluar, dia sarung kasut-kasut, dia balik terus. Itu diajar tuan-tuan. Ada satu surau, satu masjid yang sedang CP. Tiap kali pergi jadi lagu tu. Saya tanya siapa ajak? Ada gawai, ada jawatan kuasa, ada pihak masjid. Ajak anak-anak. Main-main, itu sifat mereka. Kita pun risau. Main budak darjah 3, dia usung tasbih kiri kanan, main masuk dalam masjid, kita pun heran. Kata dia ni main kot celah mana ni budak ni. Umur baru darjah 3, dia kilit bawa tasbih merata ni. Budak dah memang kerja mereka main. Tapi sebelum bagi mereka main, kenalkan mereka kepada akhlak yang mulia, benda yang bagus. Bahkan benda-benda yang beriman sebegini rupa diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mak dan ayah yang mana memastikan anak dia beriman seperti mana dia beriman. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada mak dan ayah ni serta keturunan dia, dijanjikan mereka ni akan dihimpunkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran, dalam surah At-Tur ayat 21, kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman juga. Pak bagus dah, mak bagus dah, anak-anak tu turut jadi bagus. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami himpunkan mak, ayah, anak-anak duduk dalam syurga sekali. Tuan-tuan, kita hari ni tak macam mak pak kita dulu-dulu. Mak pak kita dulu-dulu, kita lalu depan orang tua, dia ajak suruh tunduk. Lah ni kalau suruh tunduk, dia kata, tak boleh tunduk kat makhluk. Pula dah. Mai kau celah mana tunduk kat makhluk ni? Kita bukan tunduk sujud, kita tunduk hormat. Lalu depan orang tua-tua, tunduk. Bukan takat tunduk, minta izin. Lah ada lagu tu. Payah. Payahlah nak jumpa. Ada tu ada, payah nak jumpa. Kita dulu bukan takat lalu depan, lalu belakang pun minta izin. Balong, minta maaf balong, lalu belakang lah.
Lah dah. Dah. Ditinggal habis benda-benda lagu tu. Tu baru adat. Bagaimana dengan syariat? Tadi saya ada satu majlis dengan waris ataupun mak ayah pelajar-pelajar kafar di daerah Sik saya tu. Antara benda yang disuarakan oleh ketua guru, dia kata apa? Tuan Syekh, sekolah kami ni di antara sekolah yang paling banyak pelajar yang tak boleh baca Quran. Ni bukan cerita adab tunduk depan orang tua minta izin masuk bilik. Dah. Ni Quran. Di antara yang paling ramai, dia kata. Dan perhati pi. Ayah kita dulu mengaji tak tinggi, tapi mengaji ajak suruh baca Quran. Dan kita tak sedar bahawasanya anak yang kita ajak daripada kecil ni untuk baca Quran, ajaran itulah, didikan itulah yang akan dia guna untuk dia baca atas kubur kita esok ni. Kita tak perasan benda tu. Yang kita tahu, payah hantar tuition, hantar pergi mengaji, hantar perelok Quran, mengaji taranum, maknun, nak kena bayar 2, 3, 40, 50 ringgit. Ada yang buh sampai 100, 120 ringgit. Buang masa, buang duit. Tapi kita lupa. Ilmu itulah yang akan digunakan oleh anak kita. Baca Yasin ketika mana kita nak mati. Baca Quran ketika mana duduk atas kubur kita. Baca yang dikatakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan harian dia. Dah habis sadaqallahul azim. Dia niat, ya Allah, sekiranya ada kebaikan dari pahala Al-Quran yang aku baca, aku hadiahkan kepada mak dan ayah aku. Kita lupa tajuk tu. Sebab itu tuan-tuan mati Allah sekalian, orang yang betul-betul beriman, dia ni di antara sifat orang beriman ialah mencintai saudara dan sebagaimana ia mencintai diri dia sendiri. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu adalah mir'ah ataupun kita katakan cermin mukmin yang lain, dan orang mukmin itu adalah saudara yang mukmin. Contoh, sebab tu antara kalam lagi yang menyebutkan kalau kita nak tengok kawan anak-anak kita nak jadi lagu mana, tengok dia berkawan dengan siapa. Kerana seorang saudara itu, kawan itu, dia akan jadi cerminan kepada kawan dia yang lain. Contoh nak minta maaf, anak kita main di taman, cucu kita main di taman. Hak duk di taman main bola tu, bola sepak terkeluar dia maki. Tuan-tuan, saya berani kata, anak ataupun cucu tu tak lama tuan-tuan akan dengar maki yang sama dekat rumah kita esok. Kita akan dengar maki yang sama. Dan kita pun heran, belajar di mana ni? Siapa ajak ni? Abah tak pernah sebut, mak tak pernah sebut. Pasal bang sebut benda tu. Duk tang mana benda tu? No, masa dia keluar main bola petang-petang. Pagi hantar sekolah agama, petang letak mengaji kafar. Petang lewat, petang pergi main dengan kawan-kawan nak bercampur satu taman. Keluar perkataan caci maki daripada kawan-kawan yang ada sekeliling. Anak kita yang bagus lagu mana pun tadi ni, terkesan dia dengan hal tersebut disebabkan kerana kawan dia akan jadi cerminan kepada kawan dia yang lain. Sebab tu anak kita, hatta kita sendiri, kawan dengan orang bagus, automatik. InsyaAllah, kalau kita tak jadi bagus terang mana pun, kita berasa segan nak buat benda jahat, walaupun kita tak buat benda baik. Tapi kalau kita duduk dengan orang-orang yang ahli maksiat, bukan kita tak boleh kawan dengan ahli maksiat, sila. Tapi kalau kita berkawan dengan ahli maksiat dan kita terkesan dengan maksiat tersebut, sekurang-kurangnya kalau kita tak melakukan maksiat tersebut, kita bersekongkol dalam pelakuan maksiat itu. Sama dengan benda yang haram. Benda haram, ada yang benda haram yang zatiyah, yang zat dia tu memang haram. Duit riba, haram. Makan khinzir, khinzir tu sendiri haram. Tapi ada benda yang benda tu halal tapi jadi haram kat kita dengan asal hasil mahsul ataupun punca hak mai daripada benda tu yang kita dapat menyebabkan dia boleh jadi haram. Sebab itu tuan-tuan mati Allah sekalian, maka kita hari ini ni seorang mukmin, dia akan jadi cerminan kepada kawan dia yang lain. Bahkan kalau kita tengok hari ini tuan-tuan, dengan akhlak-akhlak inilah menjadikan seseorang tu kenal Islam dan ingin kebaikan yang berlaku dalam hidup mereka. Macam baru ni, jadi apa nama? Hak depa viral baru ni, hak tajuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak tukar tayar ke tukar apa nama ni, duk komen apa nama motor tu. Tuan-tuan,
Dia pergi tolong satu orang bukan Islam. Tolong sikit je. Tengah malam, tayar pecah, kawan main tolong. Tanya harga berapa, dia beritahu harga, kawan tu minta kurang. Dia kata tak boleh kurang lah tengah malam. Nak kurang tengah mana lagi? Asal tu. Lah kali siap buat kerja nak bayar pergi dia tengok-tengok nah. Dia pun kalau kata bayar pergi baki ada lagi RM20 ke apa-apa. Kawan tu tengok-tengok tak bayar-bayar lah kata hang pun tak ada. Hang pun kalau kata bayar aku tinggal RM20 nak makan apa? Dia kata jangan bang saya nak bayar. Tak usah duk bayar lah kata. Ada orang infak kat saya. Hang tu usah duk bayar. Tuan-tuan. Kisah dua orang ni satu Malaysia. Tengok cerita depa ni. Ihsan belah itu ada daripada seorang Islam kepada orang bukan Islam. Kalaulah kepada Islam kepada bukan Islam sampai tara tu, Islam dengan Islam. Bahkan hari ni tuan-tuan, maaf saya katalah, orang susah hari ni yang tolong orang susah. Hari ni satu zaman orang susah tolong orang susah. Payah nak menumpang hak kaya-kaya. Orang susah sekarang ni tolong orang susah. Pasal apa? Dia pernah susah dan dia tahu kawan tu susah. Yang mana duk gaji banyak, kerja hebat, duduk dalam jabat, bukan tekat nak tolong orang susah, balas duit zakat pula. Tuan-tuan, hari ni. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian, bukan saya nak kata lah. Dia akan main satu zaman, dia akan main satu masa. Orang susah ni yang akan pertahankan Islam dan pertahankan hak orang Islam. Kerana apa? Kerana mereka ni, orang-orang yang susah ni, mereka dijanjikan syurga lebih awal masuk daripada orang yang kaya-raya. Walaupun ada banyak hadis menceritakan sahabat sendiri berasa kecil hati, ya Rasulullah, macam mana kami nak buat? Sahabat kami ni kaya. Dia semayang macam kami, dia puasa macam kami, dia buat semua ibadat macam kami, cuma dia ni kaya. Dia boleh pahala lebih banyak daripada apa yang kami buat. Kami tak boleh sedekah, kami tak boleh infak, kami tak boleh bayar zakat, kami tak boleh berlekah. Depa ni. Depa ni sahabat ni. Depa ni akan masuk syurga awal daripada kami, ya Rasulullah. Nabi pujuk orang miskin. Nabi kata apa? Pahala bukan main dengan duit sahaja. Sedekah bukan dengan duit sahaja. Kalam baik sedekah. Amal ma'ruf nahi munkar sedekah. Tuan-tuan. Hatta disebutkan dalam riwayat, ada riwayat mengatakan bahawasanya orang miskin dengan orang kaya, orang miskin masuk syurga lebih awal 500 tahun daripada orang kaya. Orang kaya, saleh, bagus, rajin, taat, masuk belakang lagi daripada orang miskin yang saleh, yang taat. Disebabkan kerana apa? Kerana salah satunya disebabkan oleh para ahli ulama menyebutkan bahawasanya orang-orang kaya yang saleh, mereka ni walaupun daripada hasil mahsul rezeki mereka ni halal semua, tapi tetap dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, dia dapat kerja ni, dia berniaga hak ni, dia dapat duit kekayaan, dia jadi jutawan, dia jadi bilioner dan sebagainya. Contoh, kereta patut-patut dia ada dua paling banyak. Bini dia satu, dia satu. Tak pun kalau anak beli seorang satu, 3 ada 5 kereta. Patut-patut. Tapi kereta dia beli 15. Hak 10 itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun daripada sumber yang halal. Pasal apa beli sampai 15? Kalau 5 boleh cukup, pasal apa beli 15? Tak, saya nak kena pijau. Kereta hak nombor 2 boleh pijau juga, pasal apa beli lagi tambah? Hatu pun jenuh dah. 500 tahun ke belakang daripada orang miskin. Orang miskin tak kalut. Dia nak bertanggungjawab apa? Dia pun tak ada apa. Hatta orang miskin di kampung-kampung lagi seronok tu. Saya tanya tadi disik. Dia kata hampa tidur tengah malam, pintu pun terbelahang apa? Ha betul?
Pintu pun buka tak kunci. Yang pertama, pasal panas. Rumah tak ada aircon. Tuan-tuan, ada satu daerah saya pernah pergi, rumah tu lantai tanah merah lagi. Kita lah ni kalau rumah ada simen saja pun kira kesian lah. Tikar tak ada, apa pun tak ada. Simen saja, tubuh kita kesian lah. Ada satu daerah saya pernah pergi, rumah asnaf. Rumah tu ada, dapur nak runtuh, masuk rumah, lantai tu tanah merah. Tanah merah tu kan. Masih ada. Tuan-tuan mati Allah sekalian. Yang pertama dia buka pintu pasal panas, yang kedua dia kata apa? Buka pergi tuan Jahil, siapa nak masuk? Nak masuk nak ambil bah. Dia kata kami takut hak masuk tu pula masuk-masuk tengok kami sekian. Kesian, merasa kesian. Dia pula pergi sedekah kat kami. Lagi kali pintu pun kami terbelahang buka. Tuan-tuan, ni tadi petang tadi. Sebab itu tuan-tuan mati Allah sekalian, perkara yang perlu kita ambil faham bahawasanya Muslim, seorang mukmin, dia takkan hidup selesa di atas kesusahan orang Islam yang lain. Itu sifat yang Nabi wariskan kepada kita, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Abu Musa Al-Sy'ari radhiyallahu anhu katanya, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepadanya seseorang yang meminta hajat, baginda akan menghadap kepada mulutnya lalu bersabda, maksudnya bersyafaatlah, kamu akan diberikan pahala dan Allah menunaikan di atas lisan nabinya apa yang disukai. Di dalam riwayat yang lain apa yang dia kendaki, muttafaqun alaih. Sabdaan syafaatilah itu maksudnya apa dia? Iaitu setengah kamu akan syafaat mensyafaati. Dan sabdanya kamu akan diberikan pahala, yakni Allah Ta'ala akan memberi ganjaran kepadamu. Sabdanya Allah menunaikan di atas lisan nabinya apa yang ia sukai, dan riwayat yang lain apa yang ia kendaki, iaitu Allah Ta'ala akan menzahirkan di atas lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu atau ilham apa yang dia berkuasa di atas ilmunya, bahawa akan berlaku daripada pemberian atau kurniaan, atau Allah mengalirkan di atas lidahnya apa yang ia kendaki daripada kewajipan menunaikan hajat atau sebaliknya. Ini di antara kelebihan seseorang yang menunaikan hajat seorang yang lain. Maka apabila orang yang berhajat menyatakan hajatnya, maka kamu bersyafaatlah baginya, yang menghasilkan pula syafaat itu bagi kamu. Yakni apabila ada orang yang mai berhajat jumpa kita, maka tolonglah dia, maka kamu juga akan dapat syafaat atas kebaikan yang kamu tolong dia itu, iaitu pahalanya sekalipun jika sekiranya tidak tertunai, walaupun hak dia tu tak tertunai. Contoh, 2 minggu lepas ada satu orang pakcik umur 71 mai di pejabat agama minta tolong. Dia tanya, pakcik mai buat apa? Dia kata, saya ni mai nak habaq satu benda, nak report satu benda dan nak minta tolong pejabat agama lah, tolong selesai. Saya tanya, tajuk apa? Bini saya lari 2 minggu dah, tak tahu piduk tahun dah. Jadi nak minta tolong Tok Qadhi lah pergi cari. Saya kata, payah Pak Long, takkan saya nak pergi cari bini Pak Long. Saya tak tahu nak kata lagu mana pun, saya pun buntu, dia kata. Saya pun tak tahu dah. Bayang tengok umur 71, mai seret selepa, pegang tongkat. Saya pun buntu dah, saya tak tahu lagu mana ni. Dan saya buatlah lagu mana pun, cari balik bini saya, suruh balik. Saya kata, pakcik jangan buat gitu pakcik. Kami di sini, kami buat kaunseling saja. Contoh, pakcik bergaduh dengan makcik, ada masalah sampai nak bercerai-berai. Mai jumpa kami cari punca masalah, kami cadang benda apa yang boleh buat. Masalah ekonomi, kita cadang cara ekonomi. Masalah hukum hakam, kita cadang masalah hukum hakam. Tapi ni cerita cari orang ni, bukan cerita kami. Jangan buat gitu. Saya tak boleh duduk ni. Saya 2 minggu ni bini tak ada. Habis kucak-kacak rumah tangga ni. Saya kata panjang cerita lah ni pakcik. Saya tak boleh buat apa. Tapi di atas sebab kerana dia mai tu juga, saya pun terfikir, lah ni macam ni. Ambil dulu nama, ambil nombor telefon, ambil nama bini, ambil kriteria bini, try telefon tengok qaryah yang tempat dia duduk. Mungkin tu imam tahu, mungkin ahli jawatan kuasa tahu, mungkin anak qaryah tahu.
Maka saya pun panggil mai duduk di meja depan kaunter tu, saya kata, "Mai Pak Long duduk tang ni. Nama Pak Long apa? Sekian. Umur 71 sekian. Nombor telefon sekian. Okey, baik. Bini nama apa? Bini nama sekian. Umur agak-agak tuan-tuan, umur bini dia berapa? Siapa betul saya ajak bawa pergi makan kedai depan? Tuan-tuan tahu umur bini dia berapa? Umur bini dia 21 tahun. Umur bini dia 21. Dia menikah beberapa tahun sudah, umur bini dia masih berbelas. Dan tajuk lari ni, umur dia, bini dia ni umur 21. Entah dia bayar. Allah. Saya kata, Pak Long, betul ke ni? Betul? Dan memang saya tengok, cek betul. Ada sijil nikah yang sah dan memang betul itu bini dia. Umur 21. Saya kata, penin lagu ni, Pakcik. Saya nak pergi cari celah mana ni. Kalau hak tua tu mungkinlah kami ligan cepat sikit dapat. Pasal dia nak jalan tak larat. Ni umur 21 ni dia naik bas dah. Berhenti tak berhenti ni Johor boleh pergi. Saya kata, jenuh cari kami kata lagu ni. Dia kata, tak kira lagu mana pun Tuan Syekh buat lah, lagu mana pun bagi cari juga. Oh, penin kata tuan-tuan. Lagi saya kata macam ni, Pak Long balik lu. Tuan-tuan, saya pergi telefon Tok Imam Korea. Sebut nama haji ni, terus Tok Imam Korea tu kata, Tuan Syekh, dia main cari bini ya. Dia main cari bini ya, Tuan Syekh. Tahu mana? Tuan Syekh, bini dia tak lari mana pun. Bini dia dalam kampung ni ya. Mereka ada masalah laki bini dengan mak mentua semua cukup banyak. Dia duduk cerita pun mak. Saya kata lagu ni payah. Lagu ni macam ni. Saya katakan selesai pangkat Korea sudah lah. Tak usah duk main sampai pejabat agama. Jadi panjang cerita saya kata. Dan kali saya telefon pergi ke pakcik ni. Saya kata, Assalamualaikum pakcik. Jumpa dah. Tak ada tanya langsung. Kod kita ni apa? Terus jumpa dah. Saya kata jumpa dah pakcik. Oi, cuma saya tak boleh hebak duduk tang mana. Dia duduk dalam kampung tu ya. Kalau lagu tu petang ni nak kena keluar cari. Tuan-tuan, walaupun kita tak boleh selesai masalah dia. Tuan-tuan, saya nak abang pergi pejabat agama ni, cerita dia tajuk selesai masalah orang. Tu je kerja tajuk pejabat agama. Kadang-kadang masalah sendiri tak ada nak selesai, kena selesai masalah orang tu. Sungguh, realiti. Macam-macam tajuk tu dah. Sebab tu salah satunya yang disebut, pernah ada seorang qadi lama lah, pencen lah. Dia kata kat saya lagu tu Dia kata, Rusdan, kalau nak kira kerja kita dengan gaji kita, ada bulan gaji kita tak padan pun dengan kerja kita. Ada bulan gaji tu kadang-kadang lebih daripada hak kerja kita buat. Tapi dia kata satu benda hang jangan lupa. Kalau hang duduk di sini ni 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, berapa puluh tahun sekalipun sampai hang pencen, jangan hang jadikan tempat kerja hang untuk jadikan hang kaya. Dan kalau hang nak kaya juga, bagi hang kaya di akhirat, dia kata. Salah satu sebab dan salah satu cara dia lagu mana? Dia kata hang buat kerja hang, memang tu kerja hang dah. Tapi dalam waktu hang buat kerja hang niat nak tolong orang, nak selesai masalah orang. Hak tulah khairat, hak tulah kebaikan yang mana orang mungkin akan kenang hang setelah hang mati esok. Orang angkat tangan doa, ya Allah, ampunkan dosa dia sekian. Kerana dia ni lah pernah nasihat isteri ku, akhirnya isteri tu minta minta cerai. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa dia ni. Dulu ni masjid kami ni ada masalah ni. Sampai mereka nak buat macam-macam dah. Mai tu qadi ni, dialah duk buat mesyuarat, dialah bincang semua benda. Last sekali alhamdulillah terbina elok masjid kami hari ni. Kerana siapa? Ni, dia ni makhluk Tuhan ni. Dan hari ni dia mati, ya Allah. Ampun dosa dia, ya Allah. Permudahkan urusan dia, ya Allah. Qadi tu pun pencen lah. Dia pesan kat saya gitu, dia kata. Kerja hang memang kena buat. Kaunseling, memang nak kena bagi kaunseling kat orang. Selesai masalah masjid, memang kena selesai masalah masjid. Pegawai masjid, baru ni surat pegawai masjid, Persatuan Pegawai Masjid daerah saya,
Antara yang mereka timbulkan ialah minta tambah helang. Saya kata bukan dekat masjid disik, masjid satu dunia kalau boleh nak tambah helang. Mana padan kerja Tok Imam gaji 1,000 lebih? Tak padan tuan-tuan. Tok Bilal gaji banyak ni, Tok Siak gaji banyak. Tak padan tuan-tuan. Memang kalau boleh semua nak bagi naik gaji belakang. Gaji kerja tang biasa-biasa, tang kilang, tang lain. Gaji kebangsaan 1750 tak boleh kurang daripada tu. Tuan-tuan, gaji Tok Imam tambah lagi 500,500, 600,500 baru cukup lah gaji tu. Tu pun anak Korea bubuh kat Tok Imam lunyai. Mati pun orang panggil Tok Imam, bergaduh tengah malam orang cari Tok Imam, anak mati ni apa nama nak masuk sekolah pengajian tinggi pun jumpa Tok Imam, semua Tok Imam. Lah kali saya abang kat depa tuan-tuan mati Allah sekalian ke masjid minta maaf lah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ni tuan sadar harap lah elong nak naik. Saya abang tu terang, saya kata saya bukan orang politik duk pergi janji hak ni. Dah. Saya abang tu terang. Kalau sekadar law ni punya perkembangan, jangan harap ada penambahan allowance daripada pegawai masjid ataupun kita katakan yang bekerja jaga masjid ni. Jangan heran. Tak ada ah. Pasal apa tuan-tuan mati Allah sekalian? Hari ni satu zaman yang orang selesa duduk tempat masing-masing dan nak jaga periuk masing-masing dan nak hidup masing-masing cara. Dia tak ada fikir pegawai masjid tu duduk di kampung, dia Tok Siak dapat allowance 600, 700 contoh misalan kita katakan cara ni tambah masjid, tambah sikit apa semua. Nak hidup lagu mana tuan? Guru kafar. Saya ada jumpa guru kafar di belah daerah Sik ni tuan-tuan. 33 tahun jadi guru kafar. Sampai kelar tak? Bukan tetap je tu. Depa kontrak ya tuan-tuan. Makan allowance saja. Orang yang sepatutnya bincang benda tu, dinaikkan di peringkat yang tertinggi pihak tu, sampai tara mana boleh buat, sampai ke hari ni tak boleh selesai. Sekolah yang tak ada dalam perlembagaan boleh dapat puluh-puluh juta. Awak tak usaha. Orang Islam tidak memikirkan berkenaan dengan hal orang Islam sendiri. Itu yang jadi hari ni. Sebab itu tuan-tuan mati Allah sekalian, kita ni buat sekadar mana kemampuan kita. Orang mai minta tolong kat kita. Kalau kita tak boleh tolong sampai selesai pun, sekurang-kurangnya tolong bagi hilang sikit tajuk masalah dia. Contoh, tahun lepas ada seorang maklum umur 45. Kak lah lebih kak ni. Umur 45 mai jumpa. 45 ke 55. Lebih kurang tu lah. Tapi 5 belakang. Mai kaunter, teriak di kaunter tuan-tuan. Saya kata kat dia, minta maaf kak, tak boleh buat kaunseling. Kaunseling saya akan buat suami dengan isteri mai depan saya, baru saya akan buat kaunseling. Dia dengar-dengar tu tuan-tuan, teriak dari derah. Teriak lagi derah. Oh, saya kata kacau lagu ni, saya nak masuk dalam bilik. Saya bagi kat staff saya. Staff saya pula masuk, dia kata, Tuan Syekh, kesian kat kak tu, Tuan Syekh. Tuan Syekh dengar bila dia nak cerita apa. Saya kata, dengar saja, tapi tak boleh selesai masalah. Buang masa, saya kata. Tak apalah Tuan Syekh, kesian sangat tu, duk teriak. Dah kali saya pun free macam tu, dia kata, tak apa, panggil kak tu masuk. Tuan-tuan, dia duduk depan saya, dalam bilik ni, dia duduk depan saya, pintu duduk terbuka. Staff saya duduk, apa ni, yang perempuan duduk tepi tu. Tuan-tuan, dia cerita ni tak berhenti. Saya ni Tuan Syekh, laki saya ni macam ni, saya hidup rumah tangga ni macam ni. 15 minit, saya pun tak, pun tak. Saya duduk tengok dia, dengar dia cerita. Lah kali saya kata macam ni lah kak nah. Kak isi borang, nanti kami akan telefon suami, panggil suami mai, kak pun kena mai tarikh yang sama. Kita cuba tengok kak nah. Baiklah kat apa kalau macam tu Tuan Syekh. Tuan-tuan, dia keluar daripada bilik saya, sarung kasut, jalan 3 tapak, patah balik, mai duduk di pintu. Tuan-tuan tahu dia kata apa? Terima kasih Tuan Syekh nah. Berasa lepah. Terima kasih Tuan Syekh nah. Berasa lepah. Rupa-rupanya kawan duk berekam masalah rumah tangga ni berapa lama dah. Mungkin dia cerita kat laki dia buat tak tahu. Dia mai cerita kat kita ni. Terima kasih Tuan Syekh. Berasa lepah. Tuan-tuan, bukan buat apa pun. Masalah dia tak selesai pun.
Samalah macam tu kita dengan kawan-kawan kita, dengan jiran tetangga, dengan adik-beradik kita. Ada hajat apa-apa, kita cuba tolong walaupun benda tu tak selesai tajuk dia. Itu pun dikira pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sekiranya kamu telah tunaikan hajatnya daripada apa-apa yang telah kamu bersyafaat baginya, maka itu semata-mata dengan takdir Allah. Dan jika sekiranya tidak, itu pun dengan takdir Allah jua. Kita boleh selesai ke? Tak boleh selesai ke? Allah Ta'ala yang nak takdirkan benda itu secara bersama. Inilah antara kemuliaan akhlak Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya menyampaikan sayap-sayap orang yang meminta dan menuntut suatu hajat. Dan baginda berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia berfirman kepada nabinya, syafaatilah, kamu akan disyafati. Ishfa' dan tusyaffa'. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha waradaha, cukup setakat ni dulu. Nanti kita akan sambung daripada hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha waradaha. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang menyampaikan kepada saudara muslimnya, kepada yang mempunyai kekuasaan dalam menyampaikan kebaktian atau memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah Subhanahu Wa Taala akan membantunya untuk melintasi sirat pada hari kiamat tak kala berjaduhan kaki-kaki. Tuan-tuan, antara kelebihan menunaikan hajat orang, kata hadis riwayat daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha waradaha, kita tolong tunaikan hajat orang, Allah tolong kita berjalan atas siratal mustaqim. Di saat kaki-kaki manusia masa tu jatuh daripada titian sirat. Titian sirat kecil, tajam, nak kena lalu. Lalu ni tuan-tuan, syurga hujung sana, neraka bawah tu. Jatuh, neraka. Sampai sana, selamat. Selamat di sana pun bukan boleh masuk terus lagi. Lepas sirat tu, dia ada satu lagi tempat. Tempat tunggu pula. Tempat tunggu tu pula baru boleh masuk. Tu yang ada riwayat menyebutkan bahawasanya orang kaya masuk belakang daripada orang miskin tu, bukan kes apa? Kes tunggu tu. Nanti kita cerita tempat tu disebut sebagai apa dan bagaimana keadaan tersebut. Dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bantu tetapkan kaki-kaki orang yang baik ini. Di antaranya lagi ialah ketika mana titian sirat tu kita lalu, dia bukan setakat licin, dia bukan setakat tajam, dia bukan setakat kecil, tengok kepada kemampuan iman dan juga amal masing-masing, bahkan dia ada yang dikatakan cangkok yang duk tarik. Titian sirat ada cangkok daripada bawah ni duk tarik. Turun, jatuh. Cangkok, turun, jatuh. Dan itu semua ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang menolong hajat orang lain. Tuan-tuan mati Allah sekalian, nanti kita akan hurai berkenaan dengan hal tersebut pada bulan depan, insya-Allah. Ada soalan ke? Tak ada ana? Dia semenjak lepas Ramadan ni semua kalut bukan nak sembahyang awal belakang. Iman duk kemas lagi. Oh, kita kalau boleh nak sembahyang awal, soalan-soalan apa tosa duk tanya soalan nak sembahyang. Buat guna tuan-tuan. Tuan-tuan semua bagus belakang. Jadi tak ada soalan apa, kita akan sambung bulan depan insya-Allah. Wal afa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna 'ilma wa sa'na fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahman fi qulubi 'ibadika wa 'azzizan fi ayyunihim waj'alna wajibina wal akhirati minal muqarrabin. كثير النوال ويا حسن الفعال ويا مبدل بلا مثال ويا قائما بلا زوال لك الحمد لك منا ولك الشرف على كل حال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.